Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Akademi Encik Daniel. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu extension yang dapat membantu kita mengisi kehadiran murid hanya beberapa saat sahaja dengan bantuan extension yang dicipta oleh saudara Ahmad Aimer kita. Ni saya kongsikan dia punya akaun TikTok. Okay, boleh follow dia rapat-rapat sebab tanpa dia kita takkan boleh buat semua ni dengan hanya beberapa saat saja. Terima kasih kepada Cikgu Aimi, semoga pahala mengalir berterusan. Baik, mari saya kongsikan. Jadi di sini mari kita lihat, okey, kalau dekat sini kita akan ada WhatsApp group yang telah kita minta ibu bapa kongsikan sebab-sebabnya. Okey, ni contohnya untuk hari ini saya akan copy dan kita akan buka di MOES ni. Okey, disclaimer, saya dah isi dah MOES ni pada hari ni, telah disahkan, tetapi untuk tujuan education, jadi saya kemaskini semula, set semula. Jadi saya reset balik. Okey, jadi contoh di sini Ahmad Aimer, iaitu saudara kita, telah kongsikan extension ni. Cikgu boleh dapatkan pautan di bawah. Okey, jadi kat sini kita tekan sahaja dekat extension MOES kehadiran helper ni dan kita copy dan paste WhatsApp tadi. Okey, dan tekan analisa. Okey, dia terus dapat detect 4 murid dan kita aplikasikan ke dalam sistem MOES. Okey, jadi automatik dia akan detect nama-nama murid kita dan juga sebab. Okey, dan kita tekan kemas kini, simpan dan sahkan. Semudah ABC. Dapat cikgu, sila follow dan subscribe, dan jangan lupa follow dan subscribe juga saudara Ahmad Aimer kita yang telah membantu kita. Terima kasih. Bye bye.